Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Harif dari kelas 4M. Hari ini saya akan mengulas sebuah buku koleksi cerita The World's Best Friends yang bertajuk Maafkan Saya Tidak Sengaja. Saya suka buku ini kerana di dalamnya terdapat watak Ibu Itik dan anak-anaknya yang mahu ke kolam. Hari ini hujan turun dengan lebat. Air di kolam menjadi penuh. Ibu, hujan sudah berhenti. Bolehkah ibu membawa kami ke kolam? Tanya anak Itik. Sudah tentu sayangku, jawab Ibu Itik sambil membelai anak-anaknya. Mereka menuju ke kolam. Anak Itik menyanyi dengan gembira sambil berjalan di belakang Ibu Itik. Mereka lalai. Mereka hampir terpijak dua ekor katak yang bersembunyi di dalam rumput tebal berdekatan kolam. Oh, jerit katak kerana terkejut. Katak melompat keluar dari rumput lalu terjatuh di tengah-tengah bunga teratai yang sedang mekar. Ini menyebabkan cepu dan bunga teratai jatuh berterabur di atas permukaan air. Apabila bunga teratai sedar akan kejadian yang menimpa dirinya, dia menangis dan berteriak, "Oh tidak, cepu dan bunga saya telah tiada. Saya tidak dapat menghasilkan bunga untuk membentuk biji teratai lagi." Katak segera bangun dan meminta maaf kepada bunga teratai. "Kami minta maaf, kami tidak sengaja. Oh, cepu dan bunga masih terapung di atas air. Kami akan segera mengutipnya," kata kedua-dua ekor katak itu dengan serentak. Kedua-dua ekor katak itu segera terjun ke dalam air. Mereka mengutip cepu dan bunga teratai yang terapung-apung di permukaan air. Mereka menyusun cepu dan bunga itu di tengah-tengah bunga teratai. Akan tetapi, mereka terlalu perlahan kerana mereka hanya mampu mengutip satu cepu dan bunga pada satu-satu masa. Pada ketika itu, keluarga Itik sampai di kolam. Mereka hendak berenang di dalam kolam. Kedua-dua ekor katak itu segera menahan mereka dan berkata, Nanti dulu, jangan turun sekarang." "Oh, mengapa tidak?" Ibu Itik bertanya. Kedua-dua ekor katak itu bergilir-gilir menceritakan apa yang telah berlaku. "Kami minta maaf, kami tidak sengaja memijak kamu," kata anak-anak Itik. "Tidak mengapa, mari kita sama-sama mengutip cepu dan bunga teratai. Kita perlu cepat sebelum cepu dan bunga terapung semakin jauh," kata katak. Sebelum Ibu Itik dan anak-anaknya membantu katak mengumpulkan cepu dan bunga teratai, Ibu Itik menoleh ke arah bunga teratai dan berkata, "Kami minta maaf, kami tidak sengaja. Saya dan anak-anak saya akan mengumpulkan cepu dan bunga teratai untuk kamu. Terima kasih banyak-banyak," kata bunga teratai. Ibu Itik segera masuk ke dalam kolam. Dia meminta anak-anaknya mengepung cepu dan bunga teratai yang terapung-apung di atas air supaya mudah dikutip. Itik-itik bekerja sama mengutip cepu dan bunga dengan paruh mereka. Kemudian mereka menyerahkan cepu dan bunga kepada katak yang menunggu di tengah-tengah bunga teratai. Katak segera menyusun cepu dan bunga itu. Mereka melakukannya berulang kali sehingga bunga teratai kembali cantik dengan cepu dan bunganya. Bunga teratai, katak dan Itik tersenyum gembira. Mereka masih berkawan baik. Apa yang saya pelajari daripada buku ini ialah
Apabila kita buat kesilapan, kita kena menebusi kesalahan kita. Kita juga haruslah bersopan santun dengan masyarakat sekeliling. Buku ini menjadi buku kegemaran saya kerana buku ini mempunyai banyak pengajaran. Sekian, terima kasih.